Akmal dari pagi ada cakap mungkin tiba masanya untuk saya berundur. Komen. Nasihat saya satu sajalah. Saya nasihatkan Akmal ni, terimalah keputusan parti itu dengan berlapang dada. Saya yakin beliau yang telah hadir dalam mesyuarat biro politik sudah mendengar pandangan daripada keseluruhan kepimpinan, baik daripada top 5 kita, daripada Setiausaha Agung kita, daripada Bendahari Agung, daripada Ketua Penerangan, begitu juga dengan ketua-ketua perhubungan yang menjadi apa yang dipanggil sebagai anggota biro politik. Jadi saya haraplah beliau menerima keputusan tu dengan hati yang terbuka, berlapang dada. Dan Presiden pun ada mengatakan bahawa walaupun kita mengambil keputusan untuk terus kekal bersama Kerajaan Perpaduan, tidak akan tebuk atap, tetapi kita akan teliti cadangan-cadangan yang dikemukakan di dalam konvensyen yang dianjurkan oleh pemuda. Jadi tak payahlah nak ugut letak jawatan ke, ataupun dia tak cakap lah, dia kata nak berundur kan. So berundur yang mana satu saya tak pasti. Berundur sebagai ketua pemuda ke, berundur sebagai esko kerajaan negeri ke, berundur sebagai adun, mana yang saya minta beliau buktikan dulu kepimpinan melalui tauladan. Dia suruh pemimpin-pemimpin di peringkat pusat lepaskan jawatan. Kalau mereka yang tak nak tarik sokongan, tak nak lepas jawatan, maknanya mereka ni bak kata orang tu pengecut, takut hilang jawatan. Jadi saya cadangkan supaya Akmal mulakan dengan melepaskan jawatan ketua pemuda, melepaskan jawatan YB dan juga sebagai esko kerajaan negeri Melaka. Jadilah contoh tauladan yang baik. Sebelum suruh orang buat, dia sendiri buat dulu. Tapi saya tak tahulah maksud dia nak berundur ni, maksud dia apa. Hanya dia je yang tahu.